Ya. Seperti hati kita. Seperti hati kita. Ya, sebenarnya kan dalam hidup ni kan ada dua pilihan. Tiba-tiba ustazah pula. Okey, dalam hidup ni ada dua pilihan. Sama nak jadi baik ke jahat. Ya. Itu saja yang sebenarnya kita nak maksud kepada semuanya. Baik-baik, jadi baiklah kan. Dah sold out katanya. Mana? Ya. Belum. Kita belum cakap kebaikan dah sold out. Sold out tau. Siapa yang baik ni maksudnya anda sold out. Okey, so belum sold. Sold. Belum lagi. Belum. Idaman Setia belum. Apa? Dah sold out. Dah habis. Belum. Dia kata dah sold out. Rasanya mereka lupa masukkan. Ada lagi tau, bertenang semua. Tengok orang baik ni kan. Allah janjikan sesuatu yang sangat luar biasa tau. Kalau anda baik, jiwa tu bersih macam tudung ni, Allahu Akbar, semua dilancarkan. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan kan, Faz kan. Kalau tak dilancarkan pun kita muhasabah dirilah. Kenapa tak dilancarkan kan? Mungkin ada sebab-sebab yang harus kita perbaiki. Betul lah kan. Kita selalu kena muhasabah diri. Pihak kita pun kadang-kadang macam saya ni pun kadang-kadang agak kerdil. Ya, kita kena sentiasa rasa diri kita kerdil. Betul, kita sentiasa muhasabah diri kita. Kadang-kadang kita ni rasa kita ni lah maksum semua, tapi sebenarnya tidak ya. Ya, betul. Kita ni, setiap manusia ni ada kesalahan yang kita lakukan. Cuma kita sentiasa beringat Allah itu sentiasa berada bersama-sama dengan kita. Betul. Itu okey. Sebentar. Anda masuk terlalu cepat. Allah. Memandangkan Sonic dalam seminggu dua yang kita tengok di sosmed ya, di social media ramai dah menggayakan tudung merdeka ni. Memang ramai, memang luar biasa. Ramai yang beli untuk perarakan, Alhamdulillah. untuk pelbagai persembahan, untuk hari sambutan pelbagai. Jadi alhamdulillah ramai yang membeli. Dengan itu malam ni trafik luar biasa. Luar biasa. Cak boleh bawa Fatimah. Ini adalah idaman setia. Idaman setia tau. Kita nak kena balik cepat ya, sebab besok nak kena bangun pagi. Okey, terima kasih. Hati-hati. Nyama, bye. Okey, bye-bye. Allahu Akbar. Bye-bye. Love you Asusu, okey? Okey. Balik mana tengok Mami ada atas. Ya. Okey, janji. Okey. Bye-bye Mami saya. Allah. Bye-bye. Tengok jujurnya budak tu. Allah Akbar. Okey, baik. Dah ke belum? Dah ke? Okey, nanti jajak bakti. Mari kita tengok yang lain dulu. Boleh. Okey. Tengok yang lain dulu ya. Ini idaman setia. Idaman setia. Okey, kita baik. bagian ni pula Sonic. Ini apa Sonic? Ini namanya. Map dia. Map Kuala Lumpur. Siapa tak nak pakai Waze, bolehlah pakai ni. Kan? Mana jalan Tunku Abdul Rahman? Ini jejak kasih tau. Mana tahu jodoh anda tiba-tiba dulu dekat jalan tar. Inilah dia jalan tar. Jadi, jodoh di jalan tar. Jadi inilah kenangannya. Mungkin jodohnya di pavilion. Jadi sebelum tengok. Sebelum ni jalan tar lah. Jalan tar lah dulu. Tak kisah. Jenis tak apalah. Cinta pandang pertama. Kan jatuh cinta. Betul. Dah tak dekat jalan tar. Dah habis carilah pavilion mungkin. Pavilion Bukit Bintang. Bukit Bintang ke. Tak kisah. Tak kisah. Penting bahagia. Yang penting jiwa tu kita sentiasa tenang. Alhamdulillah. Tudung bidang 46. Sonic kata mereka. Hai semua. Terima kasih banyak-banyak tau. Nak tengok Gemerlapan Cinta. Gemerlapan Cinta. Gemerlapkan jiwa. Semikanlah cinta. Tengok cantik kan? Allah. Chiffon tidak ada. Kita menggunakan Japanese Premium Cotton Bond. Saya nak buat baju ni confirm. Cantik kan Faz? Ya, cantik sangat-sangat. Ini sangat cantik. Sonic dia ada kreativiti dia dan hobi dia untuk menjadikan sebuah tudung itu sebagai baju. Ya, betul. Sebabkan Faz kan kalau kita pakai tudung pula, ada orang bising pula. Ya. Tak boleh. Memang kita tak boleh. Kita memang tak boleh. Kita tak boleh. Jadi kita buat satu cara bagaimana nak diamkan orang lain. Baju. Kita buat jadi baju. Mungkin salah juga. Salah ke? Mungkin kalau pakai baju pun salah juga. Macam mana ni? Macam mana? Perlukah saya hidup? Mungkin tidak ya. Okey, baik. Boleh terus saja membeli sekarang ni tau. Sebab harga masih ditawarkan. Ramai tanya dah sold out ke? Sekejap. Okey. Jibam masuk. Okey, Jibam. Okey, baik. Jibam nak expand pada kita ni. Allah ni cantiknya. Ini adalah mercu bangga. Saya bangga je dari Malaysia. Jibam. Gitu. Okey, baik. Nak bagi announcement dulu. Okey, baik. Betul kan beg kuning. Siapa cepat dia dapat. Sebab stok tu dia macam sangat laju, sangat pantas. Ya kan? Sangat pantas pada malam ni. Sangat terkejut. So
So tengok beg kuning tu, sekejap saya pinkan. Siapa cepat, dia dapat. Oh, siapa cepat dia dapat sekarang ni tau. Ya. Ada yang RM1.50 itu adalah paper bag tau. Jadi anda boleh terus saja dapatkan sekarang ni. Yang ini memang cantik kan juga. Ya. Saya selalu panggil ni, saya bangga punya Malaysia. Sebab apa? Sebab nama dia Mercu Bangga. Ya, kita kena bangga dengan diri kita tau. Banggalah dengan rakyat, dengan negara kita. Ya. Ini adalah ulang tahun negara kita yang ke-68. Beli tau. Ini adalah menara berkembar. Ya, betul. Ya Allah, cantiknya Jibam. Siapa yang sukakan macam ni di belakangnya ataupun nak print pun boleh. Maksudnya dia boleh pilih je mana-mana yang kita nak letak tudungnya kan? Yeah. Awak nak pakai ke? Tak. Tak boleh. Oh, kita salah. Kita tunjuk je, kita tunjuk saja. Tunjuk je. Okey, baik. Ini di bahagian belakangnya. Betul. Ini di bahagian hadapannya. Dah sold out. Betul. Sebab memang betul. Sebab siapa cepat dia dapat. So keep tengok dekat beg kuning. Keep tengok sepatah kilat boleh pakai tas Shenggo paling senang. Okey, baik. Sebab tak tahu rezeki malam ni memang sangat luar biasa. Terima kasih. Okey, semoga dapat. Okey. Battle malam ni battle saja. Maksudnya bayar terus. Tak payah add to cart. Tak perlu add to cart. Ya, cepat. Just bayar saja sekarang ni sebab memang ramai yang nak betul-betul tudung kita pada malam ini tau. Admin kami pun tengah usahakan macam mana nak ni ataupun nak tutup beg kuning dulu. Macam mana? Kejap ada Okey. terlalu pantas. Okey. Sister Jam. Kejap Jam sekejap tau. Sekejap bertenang semua. Masya Allah luar biasa. Hanya orang baik semua ni. Yang muncul-muncul pada malam ni memang orang-orang baik. Masya Allah baiknya anda semua. Okey, baik. Bertenang seketika. Kita tengok macam mana untuk beg kuning kita. Allahu Akbar. Ya. Teruskan sini. Okey, baik. Ini adalah Mercu Bangga. Ini antara orang kata design yang disukai oleh rakyat-rakyat manusia. Rakyat-rakyat manusia pun boleh juga yang terus saja menonton kita lah. Okey, baik. Jadi sekarang ni no add to cart, please. Kalau saya cakap orang putih ni maksudnya dia sangat serius tau. Jadi jangan add to cart. Jadi anda kena terus saja beli sekarang ni. Jadi tawaran istimewa sekarang ni boleh terus saja masuk yang menonton ni. Jadi anda boleh. Okey, baik. Ini apa Jibam? Semarak kasih. Ini semarak kasih. Beg kuning sekarang. Kita apa-apa ni. Okey, baik. Ini semarak kasih tau. Ini warnanya betul-betul kemeriahan untuk sambutan macam yang dekat belakang ni tau. Ni harga dia berapa? RM7 sahaja. RM7 sahaja sekarang. RM7 sahaja. Jadi siapa-siapa yang dah tonton sekarang ni boleh terus saja membeli nak. Jangan add to cart tau. RM7 ke? RM7 saja. Macam mana tu Jibam? Tak tahu macam mana ni. Sebenarnya ini adalah rezeki orang baik. Betul. Anda orang baik, Allah bagi rezeki ini, kita bagi yang RM7. Yes. Betul, RM7 saja. Dah boleh dah. Jom. Okey, baik. Dah boleh dah membeli sekarang ni. Bersiap sedia semua. Memang dah ramai dah beli. Semua dah ada. Cepat. Sekarang dapatkan sekarang. Okey, sekarang kita bermula 5, 4, 3, 2, 1. Okey, boleh membeli. Ini Jibam kata dia RM7. Semarak kasih. Ini adalah semarak kasih. Lagi-lagi nak sambut bulan kebangsaan kita. Jadi anda boleh nyamah. Ini namanya semarak kasih. Sebut semarak kasih. Semarak. Ya. Semarak kasih. Okey. Okey, baik. Boleh terus saja membeli add to cart. Jangan add to cart sekarang ni. Anda boleh terus saja membeli sekarang ni sebab kita nak bagikan banyak hadiah istimewa kepada rakan-rakan kita. Terus saja bersama dengan kami pada waktu ni. Cuba Nyama. Cuba. You can try. In English. Okey, baik. Ini namanya semarak kasih. Jadi anda boleh terus saja dapatkan lah. Okey, baik. Ini semarak kasih RM7. RM7 sahaja. Ini ada bagi dia Semarak Merdeka. Okey, wow. Ini Semarak Merdeka. Semarak Merdeka ni tanah dia warna biru tau. Betul. Yang tadi tanah dia warna merah. Jadi anda boleh tiba-tiba ada tanah sebab inilah dia. Ini adalah tanah kubur ke? Dia kalau orang salah buat mana kita hantar ke tanah kubur. Lain pula nanti tulis kan. Saya ulang balik.